Tanda Allah sedang sayang kamu ialah al-qabulu fil ard, dia diterima di kalangan penduduk bumi, iaitu manusia menyukai dia, senang dengan dia disebabkan akhlak dan kebaikan dia. Orang sayang dia, ramai orang sayang dia. Bukan sayang sebab dia bagi duit banyak, siapa rapat dengan dia boleh senang. Bukan sayang begitu. Dia ni disayangi oleh ramai orang sebab kebaikan dia, sebab akhlak dia, ramai orang senang dengan dia. Sebab ilmu yang dia ada, ramai orang sayang dia. Itu tanda Allah sayang kamu. Manusia yang paling Allah sayang, subhanallah. Ramai orang tanya, macam mana nak bagi Allah sayang? Saya nak Allah sayang saya. Ahabbun nas, manusia yang paling Allah sayang, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain, paling banyak tolong orang lain. Tuan-tuan, bila Allah sayang, 8 bilion makhluk membenci kamu tidak mudarat. Sebab kamu disayangi pemilik alam. Kamu tak heran dengan orang. Kamu nak takut apa? Allah sayang kamu. Allah kekasih kamu. Allah memandang kamu. Allah protect, lindung kamu. 6 bilion manusia nak kecam kamu. Kita rasa kasih Tuhan tu, kita rasa. Nak takut apa? Waktu itulah kita tak teringin langsung dengan pujian siapa-siapa. Waktu tu tak perlu. Buatlah apa pun kebaikan, tak dipuji satu huruf pun tidak memberi kesan. Dia terus buat benda baik.